Hai Ampa, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Mak Tok TV. Hari ini Mak Tok masak kari kepala ikan. Jom, mai tengok Mak Tok masak. Tak dah nak siap dah pun. Tak lagi dah boleh makan. Hai Ampa, hari ini Mak Tok masak kari kepala ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mak Tok nak buat lempeng kelapa. Mula-mula masukkan sedikit garam. Kelapa 1 cup je, 1 cawan. Kelapa. Lepas tu masukkan 1 cup tepung gandum. Lepas tu kita gaul dulu. Gaul dulu bagi dia rata, bagi dia sebati dulu. Ini kelapa punya urat. Gaul dulu, lepas tu kita masukkan sedikit air. Air masuk sikit-sikit lah. Kelapa ni kena kelapa yang muda tau. Yang kulitnya putih. Kelapa kena ambil yang putih aja. Air ni kita agak-agak lah. Kita jangan bagi terlampau keras, terlampau lembut. Agak-agak kita boleh buat nantilah. Okey, dah siap. Sekejap lagi Mak Tok nak buat. Tepung 1 cawan, kelapa 1 cawan. Okey, dah. Masak lempeng. Lempeng cara Mak Tok lah. Alhamdulillah, dah masak. Dah masak dah lempeng. Sekejap lagi Mak Tok nak makan dengan kari. Mak Tok nak masak kari dulu. Okey. Mak Tok nak masak kari kepala ikan. Ni bahan-bahan untuk tumisnya. Bawang merah, bawang putih. Bawang putih dalam 2 ulas lah. Bawang merah kecil tu dalam 3 ulas. Nak masukkan halba campur. Sedikit je halba campur. Oh ya, Mak Tok lupa. Daun kari. Selamat daun kari dekat kan. Kita ambil je. Kita basuh je kat sini. Kita masukkan daun kari. Lepas tu rempah kari. Ini bawang putih 3 ulas, bawang merah yang kecil tu, bawang ros tu. Tadi ada 5. Mak Tok dah blend, dah bagi hancur. Kemudian Mak Tok nak masukkan rempah kari dalam ni, 3 sudu rempah kari. Tiga sudu rempah kari cukup. Tegaul sekali macam ni. Lepas tu kita masukkan dalam minyak ni. Masukkan sedikit air lah. Ni air yang kita ni tadi kita basuh-basuh dia punya tu, bekas dia. Alhamdulillah, Ampa dah masak, dah menangkap ikan puyuh dah tu. Mak Tok nak masukkan bahan-bahannya. Masukkan ikannya dulu. Buat ikannya ni besar. Masukkan ikan dulu. Kemudian masukkan santan. Nak kena bagi kuah dia masak dulu. Ni Mak Tok masak cara Mak Tok lah. Tok masak cara Mak Tok. Kuah dia lagi sikit. Habiskanlah. Senang cerita. Masak kari kepala ikan aja. Lupa lagi nak bubuh telur ikan. Telur ikannya masukkan sekali, telur ikannya. Masukkanlah sekali telur ikannya ni, kita buat gulai jugalah. Nak masukkan bendir. Masukkan bendir. Masukkan bendir. Lepas tu kan nak masukkan tomato. Tomato 2 biji, sebiji je, dia belum 4. Dah. Lepas tu nak masukkan air asam jawa.
Asam jawa. Kalau nak pakai asam keping pun boleh. Saya Mak Tok pakai asam jawa je lah. Lepas tu masukkan garam. Masukkan perasa. Masukkan gula sikit je. Dah. Dah tunggu sampai masak. Dia dah mendidih dah tu, dah melegak-legak tu. Sekejap lagi masak ni. Tapi bendi belum masak lagi, dia baru letak. Tunggu sat. Alhamdulillah, dah siap dah masak. Kari Mak Tok, kari kepala ikan. Mak Tok nak makan dengan lempeng. Lempeng nyok. Orang Kedah kata lempeng nyok. Orang sini kata lempeng kelapa. Kita ambil ni dulu. Kita ambil telur ni dulu. Telur ikan. Isi ikan tu. Isi ikan sikit. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jom kita makan. Makan dengan lempeng nyok. Hari ni Mak Tok tak makan nasi. Mak Tok makan lempeng je. Menyorok. Orang Kedah kata menyorok lempeng. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah lempeng nyok. Kalau cecah dengan kari ayam pun sedap. Ni kari ikan pun sedap. Membebel lah pula. Kepala ikannya Mak Tok buat kari. Isi ikannya Mak Tok goreng. Alah. Nak bak kat apa? Kalau orang Kedah makan nasi dengan kari ke makan dengan kari apa. Wah. Ni favourite Mak Tok lah. Mak Tok kan orang Kedah. Dia suka sangat kari. Orang Kedah kan. Mereka masak kari hari-hari pun tak apa. Mereka suka. Ni, lempeng nyok ni, dia kena ada air kopi. Baru dia ngam. Tu Mak Tok tinggal air kopi bagi ni. Baru dia buat. Kita makan lagu ni. Makan lagu ni, orang dah rapan. Mak Tok kalau makan kari hari-hari tak apa. Memang suka. Tapi kat sini, orang sini tak suka anak-anak pun suka kari. Terbaik. Ni, nak abang apa? Apa kan? Suruh ada cadangan apa-apa nak suruh Mak Tok masak apa abang lah. Tapi abang jangan abang payah-payah. Mak Tok ni kan pandai masak sangat payah-payah tau. Abang biasa-biasa lah. Apa ni sapat-sapat lah Mak Tok. Kot nampak nak suruh masak apa-apa. Hak kuih lama-lama ke. Boleh lah. Apa boleh lah komen dekat video Mak Tok. Abang lah nak masak apa-apa. Mak Tok cakap banyak pula dah hari ni. Macam kena kari gitu, hanya cakap banyak. Okey sahabat, yang mana suka dengan video Mak Tok ni, sahabat boleh support, subscribe. Okey sahabat, berjumpa lagi di dalam video. Bye-bye.